Guys, tengok. Panas. Panas sekarang waktu panas, tapi panas pun berbaloi. Sebab apa tahu? Kau tengok ni. Oh my god. Sini tengok sini. Panas memang panas. Tapi kalau cantik macam ni, panas pun tak apalah. Asalkan tak jadi apa-apa. Kau pakai sendiri ke? Settle tengok turtle, kita ke checkpoint seterusnya. Let's go. Satu tips untuk korang snorkeling dekat Pulau Redang ni, jangan lupa kalau korang nak bagi ikan makan, bawa roti. Belilah dekat mana-mana, lepas tu kau bawa je. Boleh korang bagi ikan makan macam ni. Pulau 5. Sebenarnya pulau ni terdiri daripada bukit-bukit besar ataupun batu-batu besar yang ada 5 biji di pulau ni. Sebab tu dia dipanggil Pulau 5. Air dekat sini memang jernih sangat. Korang tengok, emang best, layan je. Perjalanan ke sini biasanya mengambil lebih kurang 10 hingga 15 minit menaiki bot dari Pulau Redang. Dan disebabkan aku dah sangat-sangat pening, aku dah malas nak turun time ni, so aku duduk atas boat je. Dan korang tengok lah sini, layan lah sini view-view drone shot yang aku ambil ni.
Kita dah sampai dekat Sandbank. Ni orang panggil dia, nama dia Sandbank. Kalau korang tengok daripada bawah, dia macam ni je. Nampak? Macam ni je. Kalau daripada atas macam ni. Ya, jadi kita bagi semua. Kau bagi tak ada makanan sudah apa ni? Dah sampai last. Yalah ni istimewa. Chalet tu. Yalah ni istimewa. Tengah-tengah tunjuk view tadi. Kau tengok hujan. Oh my god. So kita tunggu kejap. Tunggu hujan reda je. Reda sikit baru kita pergi makan. Tunggu kejap lah. Settle makan. Lepas makan kita bukan terus balik. Satu benda kita kena buat. Ini dia. So lepas habis je settle makan tadi, kita beli Maggi sikit, buat kunyah-kunyah. Kita terus balik bilik and tidur. Sebab kalau dekat Mutiara ni, malam dia memang tak ada apa guys. Fire show ke, apa show ke, memang tak ada. Memang pun dia punya resort ni satu-satu dia je dekat sini. Mantap. Tapi view cantik. Boleh dikatakan semua dia punya resort depan depan laut lah, depan pantai lah. Memang mantap. Terima kasih yang menonton, yang sudi tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, likes, and kita jumpa next time guys. Assalamualaikum.